biar jauh di rimba, hatiku cap-cap ceria. Harapan guru, sahabat Geminang, sekolahku baca Sungai Tiang. Nama Ye Nur Ashikin. Ye merupakan cikgu bitara Keleng SK Sungai Tiang dan Ye belajar sebagai guru bitara. Saya merupakan anak jati kampung ini. Asalnya saya belajar di SK Sungai Tiang dan kemudian saya melanjutkan pelajaran ke Sekolah Menengah Banun dan akhirnya saya tamat pelajaran SPM di SMK SIS. Setelah tamat pelajaran SPM, saya kembali ke sekolah sebagai guru bitara dan alhamdulillah saya dah 6 tahun mengajar di Sekolah SK Sungai Tiang. Saya Cikgu Muhammad Rizal bin Syuib, Guru Besar SK Sungai Tiang. Untuk latar belakang anak-anak, di sini pelajar dia semuanya kaum Jahai. Jahai dengan bilangan isi rumah termasuk di Kelewang dimaklum oleh Tok Batin lebih kurang 100 buah keluarga. Satu rumah lah. Dengan bilangan penduduk termasuk pelajar sekitar 450 orang. Nama saya Akimi bin Aning, berasal dari Kelantan, berumur 31 tahun, merupakan cikgu SK Sungai Tiang. Saya juga mengajar subjek pemulihan iaitu BM dan matematik. Saya juga orang asli tetapi daripada suku kaum Temia, dapat memudahkan saya untuk berinteraksi. Bila saya guna bahasa Temia dan Jahai lebih kurang sama saja. Untuk yang 3M tu, kalau pandangan peribadi saya memang suka sangat benda tu dilaksana sebab bilangan pelajar dia ramai. Kelas pemulihan memang berjalan seperti biasa, tapi bila datang guru bitara ni sedikit sebanyak orang kata pun ataupun lebih membantu, memang banyak membantu. Program 3M ni dia memudahkan untuk cikgu lah. Kita nak buat satu aktiviti tu dalam kelas. Itu yang pertama kami guna ABM, alat bantu mengajar. Yang paling mudah untuk bagi budak murid ni faham, itu kita guna alat mewujud. Kita mengajar satu subjek, satu tajuk tu, kita melibatkan muzik. Mereka pergerakan, mereka akan suka. Mereka akan suka belajar. Akan datang, contoh esok dia akan minta, cikgu kami nak belajar tapi bernyanyi. Kaitkan dengan PDP kita, dengan tajuk kita. Cikgu akan pasang melalui YouTube itu pasang contoh dia bandar KL, bandar Singapura, bandar Indonesia. Dia bukan ni Indonesia, ni KL, ni Singapura. Jadi di situ dia dapat tahu untuk dunia luar. Cuma sekarang alhamdulillah pada saya bila di sini ada kelas kedap, dia sedikit banyak membantu daripada beberapa yang buta huruf, dia boleh membantu. Kalau harapan saya berkaitan dengan 3M ni, pertama kalau saya mudah saya berharap dapat tambahan tenaga guru lah. Jadi kalau ada banyak membantu, ada sikit tambahan tenaga tu pada saya memang satu yang boleh kita lihat lah bagaimana tahap pencapaian berdasarkan apa kita guna apa pendekatan tu. Okay, dengan program anak kita ni, harapan cikgu saya nak tengok berjaya dalam pendidikan dan kalau boleh yang pertama saya nak mereka menjadi seorang guru.
Okey, terima kasih banyak kepada program anak kita ni, khasnya kepada Yayasan Hazanah, UPSI, KPM, JPN yang turut serta membantu untuk menjayakan program ni. Ia suka sekolah sebab ia suka membaca.